Baiklah kita balik asal pula. Jadi sekarang kita masih dalam Ramadan. Kita tak usah kata boleh puasa. Dalam banyak-banyak benda hak yang Nabi kita buat pada Ramadan ni lain pada puasa. Baca Quran. Kita panggil cedu. Qiyamul Lail pun baca Quran juga. Tarawih baca Quran juga. Bersedekah dalam bulan Ramadan, sedekah. Sahabat-sahabat Nabi kata, Nabi ni bila mari Ramadan dia bersedekah karihil mursalah, macam ribu sebagaimana ribu tu bila kena atas pohon getah hak daun kering tak berterabang habis. Maka hari tu Nabi dia bersedekah bulan Ramadan ni banyak tak banyak, banyak beri hak tu beri kat orang hingga sampai macam daun getah kering yang berteraburan masa angin ribu. Kita dengar ni pun kena ada cadang lah. Kita di Kelantan ni biasanya kita panggil orang buka puasa. Betul dah tu. Buka puasa ni boleh pahala banyak. Nampak tarasa iman. Mana-mana orang yang beri orang puasa ni buka. Cuma sebut semuanya. Teknik buka puasa tu biar lain sikit lah. Jangan kita ajak orang pergi ke rumah kita berdua buka puasa. Esok orang ni, lusa orang ni. Akhirnya semayang warid jadi lewat. Buka puasa ni sunat. Semayang warid awal pun lebih banyak pahala lagi pada tu. Jadi kalau kita amal sistem buka puasa sekala tu, lewat semayang warid. Tak lagi dah. Nak semayang rumah tua rumah tak boleh dah. Muka pinggan belengang kuah gula kuah berapa dah. Tak boleh dah. Kena pergi semayang lain masjid. Balasah mana. Dan ini menyebabkan satu kerugian timbul. Maka lebih baik kita buka puasa, ajak buka puasa ni buat lagu lain sikit. Iaitu sama ada kita pergi jam di masjid pun tak molek juga. Ataupun kita pergi duit dalam tabung. Berbulan tabung di masjid. Biar ada jawatan kuasa khas siap untuk buka puasa. Dia buka puasa lain. Buka puasa lain, makan lain. Kita puasa ni hanya air. Nabi kita Muhammad SAW buka puasa air zam-zam lah. Air sejuk kita panggil. Dan watama. Kita sini nak guna teko, nak guna watama, nak guna cendol, boleh lah. Yang pentingnya kita pergi masjid, kita pergi balasah beramai-ramai. Allahu Akbar, pakai amin wa segala, watama 3 bitir. Lepas tu Allahu Akbar. Semayang maghrib. Buka puasa awal pun boleh, main sunat. Dan jemaah awal pun boleh, main sunat. Itu kita ubah daripada benda hak tak malak kepada benda lebih malak. So yang keduanya ayat Iqra bismi rabbika. Coba baca sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Kita berhenti sekat tu. Walaupun ayat pertama turun dia berhenti sekat malam ya'lam bah. Ayat ni ayat mula-mula turun dari langit. Mula-mula tali Allah berjuta turun dari langit ke bumi. Inilah talinya. Itu Iqra. Iqra mana suruh belajar. Iqra baca oleh kata Jibril. Jibril ni ketua segala malaikat yang dilantik oleh Allah untuk membawa wahyu. Wahyu untuk Nabi kita Muhammad SAW, wahyu untuk Nabi-Nabi dulu. Semua diurus oleh Jibril. Belah mana bentuk Jibril ni Nabi buaya pada kita setengah-setengah hadis lebih kurangnya. Yasuddul ufuq. Lahu situ mi'ati janah. Jibril ni ada sayap 900 sayap. Sayap dia sayap kapal terbang ke sayap burung ke Allah Allah. Yang pentingnya dia ni mempunyai sayap banyak 900 dan yasuddul ufuq. Bila Nabi kita turun daripada Gua Hira nak balik ke rumah, lepas pada beliau terima wahyu, dia bunyi suara, Ya Muhammad,
ana Jibril. Muhammad, aku ni Jibril. Wa anta Rasulullah. Mulai sekarang kamu dilantik menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kita paling tengok makhluk Jibril ni yasuddul ufuqa, gelak kaki langit. Gelak kaki langit. Besar kecilnya kaki Jibril itu gelak kaki langit. Kalau kaki gelak kaki dengan tubuh manusia, kaki kita dengan tubuh kita, kaki burung tubuh burung, kaki lembu, kaki berapa pun, kaki ni kecil, tubuh besar. Tapi kalau kaki dia tu boleh gelak kaki langit dia, tubuh Tuhan punya tahu, punya besar. Orang makhluk macam ni lah pergi keronyok Nabi waktu Nabi kita terima wahyu pada Jibril. Faghattani hatta balagha min al-jahl. Nabi klik wayak kat retina dia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jibril mari faghattani, dia keronyok aku, dia keronyok aku, dia peluk aku. Sehingga siapa aku berasa nak nyam tak pun boleh. Ini benar. Dia keronyok dia kerana apa tu wallahu alam lah. Tapi takbir alim ulama kita, orang panggil nak betul ilmu lah. Nak betul ilmu. Kata orang silat, Tok Guru silat kan. Ada masa kita jabat sangat, ada masa kita peluk orang. Peluk tanda sayang, dan boleh jadi ke tanda sayang, dia nak betul ilmu kata orang. Wallahu alam. Dia pentingnya ni lah cerita mula dalam bulan Ramadan ni berlaku. So, yang keduanya, Quran turun dari langit. Dia dah sebut sama. Dalam bulan kita 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal ni, tak ada sebut nama bulan dalam Quran, tak ada lain pada bulan Ramadan. Bulan Muharram tak ada sebut dalam Quran. Bulan Safar, Rabiul Awwal, hatta Rabiul Awwal, kita panggil bulan Maulud besar sangat ni, tak ada disebut dalam Quran. Tak ada fadilah apa pun. Sebut dalam Quran Rabiul Awwal pun tak ada. Fadilah Rabiul Awwal tu pun tak ada. Ada sebut nama bulan dalam Quran ialah Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Fadilah pun ada, sebut nama pun ada. Fadilah dia khusyat. Dalam sebutan kita hari-hari kita panggil fadilah dan kita panggil juga khusyat. Halia ni khusyat apa halia, pisang, daging, air sejuk, kopi, teh, susu, ni apa panggil khusyat. Khusyat gula begini, khusyat nisam begini, khusyat apa lagi, kuah begini, telur begini, daging begini. Khusyat ni mana benda yang mengandungi dalam sekar yang tak dapat direti kata boleh melalui tajribah, melalui kajian. Khusyat telur begini kata doktor, kerana doktor ahli sains telah buat kajian begini dalam makmal dia. Khusyat pisang begini kerana telah dibuat kajian begini. Khusyat daging banding dengan sayur begini kerana telah dikaji oleh doktor. Hak bahasa benda kandungan kesihatan kita ke berapa dalam makanan itu, kalau ada maka benda tu dia panggil khusyat. Orang Melayu pun panggil khusyat, orang Arab panggil al-khasiyah, khusyat. So lagi fadilah qul huwallah, fadilah ayat kursi, fadilah bulan subuh, waktu bulan subuh, fadilah sedekah, fadilah baca Quran, fadilah haji, fadilah umrah bulan Ramadan, fadilah ni pun khusyat juga. Khusyat Quran begini, tapi fadilah ni orang tak boleh buat melalui kajian. Nak masuk bilik makmum qul Allah, nak ambil khusyat lagu mana, ni tak boleh. Fadilah ni mari daripada murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata lagu ni sah hadis begitu, kata tu begitulah. Macam qul Allah. Kalau Nabi kata kalau membaca sekali qul Allah ibarat membaca 10 juz Quran. 10 juz Quran. Baca 2 kali qul Allah, arti 20 juz. Baca 3 kali tamat sebuah Quran. Sebab tu Nabi kata payah sangat kau dia nak tamat Quran tiap-tiap hari. Sahabat Nabi kata ya Allah Rasulullah payahnya nak tamat 30 juz. Susahlah. Boleh letih nak baca lemah, ngantuk. Nabi kata bukan payah sangat. Baca keluar 3 kali. Baca keluar 3 kali ibarat baca Quran 30 juz.